Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali menonton podcast Suara Moderat. Jadi hari ini kita ada topik-topik yang hangat yang akan dibincangkan oleh saya dan saudara Adam. Jadi Adam, jom kita mulakan. Topik apa yang kita akan bincangkan hari ini? Baiklah, Assalamualaikum semua. Selamat kembali. Kita sekarang berada di musim kempen PRN Negeri Sembilan. Kita baru je lepas PRN Negeri Johor. Sekarang kita dah masuk PRN Negeri Sembilan. Sebelum kita masuk ke isu-isu berkenaan dengan pilihan raya negeri ni, saya nak ucapkan tahniah kepada penyokong Spain. Naim ada tengok World Cup? Tak sempat, tapi saya sempat bacalah berita berkenaan dengan World Cup. Jadi saya tahulah Spain menang sekurang-kurangnya. Argentina kalah. Good enough. Spain menang, tahniah kepada penyokong Spain. Jadi, untuk topik pertama ini, seperti mana yang semua orang tahu, kita dah masuk ke minggu pertama kempen PRN Negeri Sembilan. Kita ada lagi satu minggu. Jadi, pertama sekali saya nak tanya kepada Naim lah. Kita nak ulaskan sedikit. Pada PRN Negeri Johor, kita tengok Barisan Nasional telah menang dengan majoritinya, lebih daripada simple majority. Tetapi kali ini dalam PRN Negeri Sembilan, Barisan Nasional bertanding kerusi tidak banyak. Dia hanya bertanding kerusi sebanyak berapa? 16? UMNO 16. UMNO 16. Barisan Nasional 25. Barisan Nasional 25, UMNO 16, Barisan Nasional 25. Tetapi yang lebih uniknya ialah mereka akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dalam komponen Perikatan Nasional ni ada parti MIPP, ada parti baru iaitu Parti Wawasan dan juga PAS. Jadi Naim, saya nak tanyalah, apa pandangan Naim tentang kerjasama Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional ini? Okey, jadi terima kasih Adam. Bagi saya, pertama sekali saya nak cakap yang saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan untuk kerjasama UMNO dengan BN dengan PN ni lah. Jadi pertama sekali bila saya tengoklah keputusan PRN Johor, saya fikir yang selepas Barisan Nasional menang besar ketika pilihan raya negeri Johor, bila dia menang lebih daripada 2/3 majoriti, bungkus terus, hampir bungkus semua parti-parti lain, yang tinggal hanya Pakatan Harapan saja, DAP pun hilang kerusi. Saya akan fikir yang Barisan Nasional sudah mempunyai momentum yang cukup untuk mereka mempunyai keyakinan untuk bertanding Negeri Sembilan secara solo. Tetapi apa yang kita lihat adalah Barisan Nasional seperti Adam kata hanya bertanding 25 kerusi dan UMNO lah secara spesifik hanya bertanding 16 kerusi. Dan kalau kita lihat sekarang ini UMNO sudah mempunyai 14 kerusi. Jadi kalau UMNO menang semua kerusi yang dipertandingkan pun kali ini, dia hanya tambah 2 kerusi saja. Jadi itu sedikit pelik sebenarnya bagi saya, memandangkan kalau kita lihat di Johor, nampaknya UMNO, Barisan Nasional ni boleh menang banyak kerusi. Tetapi mereka memilih hanya untuk bertanding 25 kerusi saja dan mereka memberikan konsesi lah kepada Perikatan Nasional untuk bertanding 11 kerusi. Jadi ini pertama sekali saya nak cakap adalah satu perkembangan yang sangat menarik dan sangat saya tidak jangkakan. Jadi kedua, kalau kita lihat naratif yang dimainkan oleh UMNO, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional adalah ini adalah satu bentuk penyatuan ummah. Jadi mereka kata ini adalah penyatuan ummah di mana parti-parti Melayu bergabung. Jadi saya pun terkejut juga, saya tak perasan bila pula MCA, MIC, Gerakan dan MIPP yang juga berada di dalam Barisan Nasional dan Perikatan Nasional itu adalah parti-parti Melayu. Tetapi itu adalah naratif yang sedang dimainkan oleh mereka. Sedangkan kalau kita lihat secara jelas, MCA dan MIC sebenarnya banyak kerusi-kerusi yang diorang bertanding. MCA 7 kerusi, MIC 4 kerusi, Gerakan dan MIPP jika saya tak silap setiap satu ada 1 kerusi. Jadi kalau kita lihat penyatuan ummah ni bukanlah penyatuan ummah sebenarnya yang sebetul-betulnya, kerana kalau kita lihat banyak aja parti-parti Melayu yang tidak berada di dalam penyatuan ummah ini seperti Bersatu misalnya, dan kita lihat banyak juga parti-parti yang bukan parti Melayu yang berada di dalam penyatuan ummah ni. Jadi melainkan presiden-presiden parti-parti MCA, Gerakan, MIC dan MIPP ni dah masuk Islam baru-baru ini, saya tak tahulah, tetapi berdasarkan yang saya lihat baru-baru ini belum lagi lah perkara itu berlaku. Jadi itu perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga, kalau kita lihat Pakatan Harapan nampaknya memang sekarang ni mood tengah down lah. Mereka telah hilang banyak kerusi ketika PRN Johor
Dan kali ini kalau kita lihat di PRN Negeri Sembilan, mereka sedikit struggling. Tetapi kalau kita lihat berbanding dengan semua parti-parti komponen yang lain, kalau kita nampak Pakatan Harapan sebenarnya yang paling confident kerana mereka bertanding 36 kerusi terus. Jadi itu bagi saya make sense kerana Pakatan Harapan tidak bersama dengan mana-mana koalisi yang lain. Macam Barisan Nasional kena bagi konsesi kepada PN kena bagi konsesi kepada Pakatan Harapan, kepada Barisan Nasional, tetapi Pakatan Harapan tak perlu bagi konsesi kepada siapa-siapa, dia akan bertanding semua 36 kerusi. Jadi salah satu lagi parti yang kita belum sebut lagi, Parti Bersatu pun sekarang ni dia dah Lone Ranger. Jadi dia tidak perlu lagi memberi konsesi kepada mana-mana parti lain. Jadi kalau kita lihat Bersatu pun sebenarnya bertanding banyak kerusi. Berapa? 24 kerusi. Jadi itu bagi saya adalah menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi dari kalangan Pakatan Harapan dan Parti Bersatu, yang kedua-duanya sebenarnya telah mengalami kekalahan yang sangat besar pada PRN Johor, tetapi nampaknya kali ini mereka cuba untuk double down lah. Mereka mahu menunjukkan keyakinan dan momentum mereka berada di Negeri Sembilan. Jadi itu sedikit sebanyak daripada saya. Macam mana pula dengan Adam? Ya, saya juga setuju dengan Naim. Situasinya agak unik di mana parti yang telah menang besar di pilihan raya negeri Johor ini, kalau biasalah kalau dah menang besar ni kita akan sangkakan dia akan masuk ke pilihan raya yang seterusnya dengan penuh keyakinan dan cuba untuk bertanding semua kerusi, tetapi nya terbalik. Ya, mungkin alasan yang digunakan adalah penyatuan ummah. Walaupun sebelum ini Presiden UMNO pernah berkata mereka jangan percaya PAS, mereka bukan nak kata takkan, tapi tidak ada perbincangan untuk bekerjasama, tapi tak boleh dipercayai. Asyik alihkan Tianggul. Tetapi nampaknya itu hanya wayang semata-mata lah, dan rupa-rupanya memang mereka sedang bekerjasama. Tapi bila kita sentuh contoh macam Naim cakap tadi, Pakatan Harapan bertanding dalam semua kerusi, saya rasa memang Pakatan Harapan selepas kekalahan yang sangat besar, mereka di bawah tekanan yang sangat tinggi, untuk menunjukkan mereka masih mempunyai keyakinan dan sokongan rakyat. Dan saya rasa antara orang yang paling boleh dikatakan under pressure lah adalah YB Menteri Anthony Loke lah. Kalau menteri kalah di kawasannya sendiri, ia akan menghantar satu mesej yang sangat-sangat negatif kepada Pakatan Harapan lah. Tetapi unik, berbalik kepada soalan asalnya, unik, sangat unik. Saya tak pasti bagaimana atau apakah perancangan atau studi yang dibuat oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional untuk membuat satu konsensi di mana Perikatan Nasional akan bertanding 11 kerusi dan 11 kerusi dan Barisan Nasional 25. Mungkin mereka dah kaji semula di mana kawasan-kawasan yang paling kuat untuk adakan sokongan Perikatan Nasional. Saya rasa dengan adanya PAS, kemungkinan besarnya akan memberikan satu impak yang lebih positif kepada Barisan Nasional lah, terutamanya di beberapa kawasan yang mungkin lebih tertumpu pada kekuatan PAS. Tetapi saya pelik juga sebenarnya bila saya fikir perkara ini. Kalau kita lihat pilihan raya yang lepas, Perikatan Nasional tak menang banyak kerusi. 5 kerusi. PAS menang 3, Bersatu menang 2. Jadi dalam pemikiran saya lah, saya faham dari segi penyatuan ummah dan mungkin mereka telah menjalankan satu kajian, tetapi the numbers doesn't show that. Jadi saya agak tertarik dengan perancangan strategi politik kali ini. The numbers doesn't show that, history doesn't show that. Jadi apakah alasan sebenarnya untuk mereka bekerjasama dan memecahkan kerusi, sedangkan UMNO, Barisan Nasional sedang kuat sekarang ini, dan mereka boleh, kalau ikut fikiran saya lah, saya rasa mereka boleh je tapau tanpa bantuan mana-mana parti komponen dengan kekuatan yang sedia ada. Tetapi we never know. Sekarang ni pun baru minggu pertama
Minggu pertama kempen untuk pilihan raya negeri Sembilan, yang lebih menariknya bagi saya ialah bersatu. I think this is a breath of fresh air lah untuk bersatu. Walaupun bersatu telah menghadapi satu kekalahan sangat besar, tetapi mereka seolah-olah menunjukkan keyakinan dan kekuatan dengan bertanding 26 kursi, 24 kursi, 24 kursi. Apa pandangan Naim tentang ini? Kerana saya rasa ini adalah satu perkara yang sangat bagus untuk bersatu, untuk menunjukkan kepada rakyat bahawa walaupun mereka kalah, tetapi mereka sekarang ini tidak terikat pada mana-mana komponen. Mereka tak terikat kepada perbincangan mana-mana komponen parti. Jadi mereka bebas untuk, kalau cakap pasar ni, bebas nak buat apa je lah, senang cerita kan. Tetapi saya rasa, saya suka sebenarnya tengok benda ni, kerana ia menunjukkan walaupun dalam kekalahan, kita bersatu masih yakin. Mereka rasa mereka masih boleh tarik lagi kekuatan dan tarik lagi sokongan rakyat. Naim, apa pandangan Naim? Saya ulas sedikit berkenaan dengan UMNO tu. Saya nak ketengahkan lagi sekali yang saya rasa sangat-sangat pelik lah. Kenapa UMNO bertanding hanya 16 kerusi sedangkan sekarang mereka sudah mempunyai 14 kerusi. Jadi kalau maksimum pun mereka boleh hanya tambah 2 kerusi saja, dan kalau kita lihat mereka tambah 2 kerusi itu, mereka tidak boleh form government. Kalau MCA, MIC dan Perikatan Nasional tidak menyumbang mana-mana kerusi yang lain. Jadi nampaknya UMNO telah meletakkan diri sendiri di dalam kedudukan di mana selepas pembentukan DUN nanti, mereka perlu untuk bekerjasama. Sama ada bekerjasama dengan Pakatan Harapan ataupun bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dan kalau kita lihat seperti Adam cakap tadi, sebelum ni Perikatan Nasional tak menang besar, menang 5 saja kerusi. Kali ni BN bagi diorang bertanding 11 kerusi. Jadi apabila BN membuat perkara tersebut, ianya akan memudahkan bukan saja Perikatan Nasional untuk menambah kerusi, tetapi untuk Barisan Nasional mengekalkan kerusi mereka dan untuk menambah 2 kerusi yang mereka ingin bertanding itu. Jadi bagi saya ini kemungkinannya adalah strategi Barisan Nasional untuk mencipta kekuatan Perikatan Nasional di dalam Negeri Sembilan. Dan bagi saya bukanlah kerana mereka ni sangat baik, mereka nak bantu Perikatan Nasional kerana penyatuan ummah dan sebagainya, tetapi lebih kepada untuk memastikan matlamat bersama mereka tercapai, iaitu untuk menjatuhkan Kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang ini. Kerana kalau kita lihat di Johor, mereka kuat kerana mereka pegang kerajaan negeri. Mereka mempunyai dana, mereka mempunyai jentera, mereka boleh buat pelbagai perkara dan inisiatif dan program untuk mendekati dengan rakyat di Johor. Tetapi di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan mempunyai advantage. Jadi di situ kemungkinannya Barisan Nasional fikir mereka tidak mahu untuk undi Melayu kepada mereka untuk dipecah di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, dan mereka tidak mahu pecahkan undi Perikatan Nasional, dan dia tak nak Perikatan Nasional untuk pecahkan undi dia, supaya apabila mereka menang alliance share of kerusi-kerusi di Dewan Undangan Negeri Sembilan ini, mereka boleh jatuhkan kerajaan negeri sedia ada. Dan dengan strategi ini, rasanya kemungkinan mereka fikir inilah cara yang terbaik untuk menjatuhkan YB Amin, MB Menteri Besar Amin melalui proses demokrasi. Tetapi Naim kan, berdasarkan apa yang Naim bercakap ini, saya faham dan saya rasa semua orang pun boleh nampak perkara ini. Cuma masalah saya lah kan, ialah kalau kita tengok sejarahnya, seperti mana yang Naim cakap tadi, mungkin ini adalah satu strategi di mana UMNO tidak mahu undi Melayu dipecahkan. Tetapi kalau kita lihat sejarah pilihan raya, kita ambil yang lepas lah, yang paling recent lah, 2022 PRU 23. Perikatan Nasional hanya menang, kita ambil PAS lah, PAS hanya menang 3 kerusi. Jadi Perikatan Nasional secara totalnya menang 5, PAS menang 3, Bersatu menang 2. Jadi hujah yang di mana tak nak mahu undi Melayu dipecahkan, bagi saya agak susah nak terima. Kalau Perikatan Nasional menang, contohnya menang 10 kerusi, Barisan Nasional menang 10 kerusi, saya rasa mungkin make sense lah. Tetapi we're talking about 5 seats, 3 seats, khususnya PAS.
dari segi nombornya, historinya, bagi saya macam saya tak nampak di mana, kat mana nak sambung titik itu. Itulah yang saya maksudkan. Pada pilihan raya yang sebelum ini, pilihan raya negeri yang sebelum ini, undi Melayu berpecah di antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Oleh sebab itulah banyak kerusi-kerusi Pakatan Harapan menang. Jadi sebab itulah Perikatan Nasional hanya boleh menang 5 kerusi saja pada pilihan raya negeri yang lepas. Tetapi kali ini mereka telah set it up supaya Barisan Nasional bertanding 25 kerusi, Perikatan Nasional bertanding 11 kerusi. Kita tak pecahkan undi Melayu. Melayu undi sama ada Barisan Nasional di kawasan ini atau undi Perikatan Nasional di kawasan itu. Kemudian mereka boleh pastikan bahawa undi Melayu tak berpecah dan Perikatan Harapan tidak menang. Jadi bagi saya itu sebenarnya strategi mereka. Kerana saya tahu di kawasan-kawasan yang majoriti bukan Melayu ini, mereka tahu agak sukar untuk mereka tembusi. Tetapi mereka perlu pastikan bahawa kalau mereka nak menang di kerusi-kerusi 60-40% misalnya Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, mereka perlu pastikan bahawa undi Melayu itu tidak berpecah. Kalau undi Melayu pecah 50% saja, ianya akan membawa kemungkinan kepada calon Pakatan Harapan untuk menang. Jadi mungkinlah itu strategi yang ingin dimainkan. Dan bagi saya sebenarnya ada logical rationale di dalam strategi politik ini dari segi politik lah, kerana ianya kemungkinan memang akan membantu mereka. Dan berkenaan dengan bersatu pula, itulah saya nak cakap, saya tak rasa pembentukan ni adalah satu pembentukan berasaskan ideologi, tetapi ianya adalah satu pembentukan berasaskan strategi politik. Jadi ianya bukan kerana penyatuan ummah semata-mata, tetapi ianya adalah penyatuan pengundi-pengundi Melayu untuk memastikan bahawa mereka boleh jatuhkan Pakatan Harapan. Enemy of my enemy is my friend. Betul. Jadi ianya bukan sebenarnya kerana ideologi UMNO dan PAS kini bersatu kerana mereka mahu membantu Melayu misalnya, tetapi lebih kepada mereka mahu menjatuhkan kerajaan negeri sedia ada dan mengganti dengan kerajaan mereka sendiri. Kerana kalau kita lihatlah, kalau betul lah objektifnya untuk menjatuhkan Pakatan Harapan dan DAP, jadi tak perlulah bergabung di peringkat persekutuan. Betul tidak? Tetapi di peringkat persekutuan, mereka boleh bersama di dalam mesyuarat kabinet, tetapi di Negeri Sembilan tidak mahu. Jadi di Negeri Sembilan ni bagi saya memang agak unik, kerana kalau kita lihat sekarang ni pilihan raya Negeri Sembilan ni pun berlaku kerana telah desakan untuk pembubaran DUN kerana isu istana, isu yang di Pertuan Besar dan Undang yang 4. Jadi bagi saya kepentingan ataupun keutamaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional untuk menang di kerusi ini, di negeri ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada negeri-negeri yang lain, kerana mereka mahu untuk isu-isu yang lain itu untuk dapat diselesaikan dengan segera. Kalau pada pilihan raya Negeri Sembilan ini Pakatan Harapan tetap kekal menjadi kerajaan di Negeri Sembilan, ada kemungkinan besar yang status quo lah. Jadi kalau tidak, kemungkinannya akan ada berlaku reshuffling di peringkat-peringkat yang lain. Jadi itulah saya jadi sikit vague apabila berkaitan dengan isu-isu istana ni. Tetapi berkenaan dengan bersatu pula, seperti soalan Adam tadi, bagi saya itulah, bagi saya bersatu memang telah membuat keputusan yang sangat berani. Kalah semua kerusi di Johor, kita akan fikir yang Johor mereka bertanding berapa kerusi? 11 kerusi, 16 kerusi. 16 kerusi. Apabila kalah 16 kerusi, kita akan ingat mereka akan retreat. Lemah semangat. Negeri Sembilan ni akan bertanding kurang sedikit kerusi. Tetapi yang berlaku sebaliknya, mereka bertanding lebih banyak kerusi. Selepas mereka bukanlah keluar daripada Perikatan Nasional, selepas mereka tidak dapat untuk bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional. Jadi bagi saya ini menunjukkan karakteristik yang sangat berani lah di dalam Parti Bersatu. Tetapi saya juga nak nyatakan bahawa kalau bersatu, bertanding 24 kerusi tetapi keputusannya sangat-sangat teruk. Kalau kalah tak apa lagi. Tetapi kalau kalah dengan majoriti yang sangat-sangat besar ataupun mereka dapat undi yang sangat-sangat kecil, 100 undi misalnya, 200 undi misalnya, itu sebenarnya akan backfire kepada strategi ini. Jadi bagi saya strategi untuk menunjukkan keberanian ni hanya boleh menjadi kalau mereka dapat menunjukkan bahawa akar umbi bersatu, bahawa pengundi-pengundi ini boleh untuk undi bersatu walaupun mereka bersaing melawan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi itu satu analisis saya lah berkenaan dengan perkara ini. Dan berkenaan dengan kenapa bersatu bertanding secara bersendirian ni, bagi saya sebenarnya
cerita dia sangat hangat untuk kita perdebatkan lah. Berdasarkan maklumat yang saya dapat, Bersatu telah bertanding secara sendiri kerana Perikatan Nasional telah melakukan rundingan kerusi bukan dengan Bersatu tetapi dengan Barisan Nasional. Dan apabila kita mula-mula mendengar kabar-kabar angin ini, kita ingat ianya hanyalah kabar-kabar angin sajalah. Tetapi nampaknya apabila sekarang, bila memang dah diterjemahkan di dalam rundingan kerusi yang kita ada nampak sekarang ni, Perikatan Nasional tidak bertindih melawan Barisan Nasional. Barisan Nasional pun juga tidak melawan Perikatan Nasional. Kita nampak bahawa rundingan kerusi ini betul-betul telah terjadi. Jadi nampaknya PAS telah memilih UMNO berbanding dengan Bersatu lah. Walaupun Bersatu berada di dalam Perikatan Nasional bersama dengan PAS. Dan mereka juga telah memberi kerusi, 4 kerusi kepada parti wawasan yang kalau kita lihat dari segi sejarahnya memang musuh seteru kepada parti Bersatu. Jadi nampaknya civil war ataupun perang saudara di antara Bersatu dan PAS di dalam Perikatan Nasional ni memang sedang memuncak lah. Jadi bagi saya Perikatan Nasional pun nampak bahawa kalau mereka bertanding sama ada dengan Bersatu ataupun tidak bersama dengan Bersatu, tetapi mereka bertanding melawan dengan Barisan Nasional, mereka kemungkinannya akan kalah besar seperti di PRN Johor. Jadi kali ini mereka mungkin telah memilih untuk mengambil jalan yang lebih selamat dengan melakukan kerjasama dengan Barisan Nasional. Jadi kemungkinannya itulah strategi yang sedang berlaku pada kali ini. Tetapi bagi saya, bila saya lihatlah calon-calon yang telah dikemukakan oleh Bersatu, ada 24, tetapi kalau kita lihat ada 3 lah saya rasa calon yang sangat besar yang Bersatu telah ketengahkan. Satu adalah Datuk Tun Faizal, ketua penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Jadi itu bagi saya adalah satu langkah yang berani oleh Datuk Tun Faizal. Dan juga kita ada Datuk lagi ke? Tak, Sri Sanjeevan Ramakrishnan yang juga telah memilih untuk bertanding, iaitu ketua, jika saya tak silap, ketua sayap Bersekutu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan ketiga saya lihat ada juga calon-calon yang lain seperti Datuk Sri Megat, yang bagi saya adalah seorang yang sebelum ini kita tidak nampak begitu aktif di dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia tetapi telah diketengahkan sebagai calon. Jadi untuk ketiga-tiga kerusi ini dia akan menjadi tumpuan saya lah pada hari keputusan nanti. Saya tertarik kepada tindakan Bersatu untuk bertanding solo ni, bukan sahaja dalam Pilihan Raya Negeri Sembilan ini, tetapi juga kemungkinan, tak pastilah kemungkinan besar atau kemungkinan kecil, kita anggap perkara ini akan berlaku di Pilihan Raya Umum juga, di mana Bersatu akan bertanding solo. Bagi saya ia adalah satu tindakan yang berani, kerana seperti mana yang Naim pun cakap tadi, biasanya kalau kalah teruk ni dia akan lemah semangat sikit lah. Dia akan lemah semangat. Mungkin kalau dia bertanding pun dia takkan bertanding ke semua kerusi, mungkin dia akan bertanding kerusi yang kecil. Kita ambil contoh Bersama tak bertanding langsung, muda akan retreat lah. Dia akan retreat lah. Tetapi Bersatu dia menunjukkan the opposite. Dia seolah-olah dia menyatakan let's go, bring it on. Dan dia akan bertanding, dia tak bertanding semua kerusi, tetapi boleh kata hampir majoriti semua kerusi dia akan bertanding. And it's interesting to see. Bagi saya ini adalah satu keputusan, bukan saja keputusan berani, tetapi ini mungkin akan melakarkan lembaran baru untuk Bersatu, di mana mungkin Bersatu boleh menonjolkan identiti baru yang tak terikat pada mana-mana parti. Dia mungkin boleh attract atau menarik crowd-crowd yang mungkin dia tak dapat attract dahulu. Kerana kalau kita lihat dalam Perikatan Nasional ni, yang sering keluarkan kenyataan media, yang sering dapat siaran media semuanya adalah PAS. Dan mungkin suara Bersatu boleh dinampakkan kebelakangan ini dalam media lah, macam seolah-olah tenggelam sedikit. Jadi ini mungkin peluang yang sangat-sangat baik untuk Bersatu menonjolkan suara mereka, attract crowd yang baru, attract audience yang baru, dan mungkin menunjukkan
identiti di mana mereka ini satu parti, walaupun parti peribumi, parti Melayu, tetapi mungkin mereka ni lebih kepada Melayu yang lebih centered, tidak terlampau ekstrim, dan mereka terbuka kepada kaum-kaum lain dan lebih center kepada kaum-kaum lain. Saya punya anggapan atau jangkaan ialah ia bersatu bertanding solo, dan kemungkinan besar lah, bukan nak berfikiran pesimis atau negatif, tapi kemungkinan besar mungkin bersatu tidak dapat raihkan kejayaan yang diinginkan dalam jangka masa terdekat. Tetapi dalam jangka masa panjang, saya rasa bersatu ini dia boleh lagi kuat dari sebelum ni. Dia mungkin akan kerana ini adalah satu cabaran atau satu chapter dalam Parti Bersatu ni. Dan that is interesting for me lah. Bagi saya, is very very interesting for me. Kejayaan yang mungkin tak dapat diraihkan dalam jangka masa terdekat, tapi saya rasa dalam jangka masa panjang mereka akan jadi lebih kuat. Mereka dapat tarik crowd yang lagi banyak. Mereka dapat connect balik, berhubung balik dengan akar umbi, kuatkan balik akar umbi, pergi balik pada penyokong-penyokong mereka. Dan who knows, mungkin the next pilihan raya mereka akan lagi kuat daripada PAS. Kita tidak tahu, kerana mereka sekarang ni dah ada kebebasan. Misalnya, tak ada kekangan dengan mana-mana parti, tak ada conflict of interest. The only conflict of interest they might have is only within themselves. Contohnya. Tetapi it's interesting. What do you think, Naim? Do you think bersatu boleh raihkan kejayaan yang mereka harapkan dalam jangka masa terdekat dengan kalau bertanding solo ini? Terdekat mungkin agak sukar. Tetapi saya harap mereka akan cuba yang terbaik. Tetapi bagi jangka masa panjang pula, saya tak jangkakan yang Bersatu akan menggunakan logo Bersatu untuk PRN lain yang akan datang ataupun dengan di dalam PRU. Kerana kalau kita lihat di dalam calon-calon Bersatu sekarang ni pun, di antara di dalam 24 tu sebenarnya ada 2 daripada parti Yurimai. Jadi kebanyakan orang tak perasan benda ni, tetapi sebenarnya ada kesan-kesan parti yang lain juga yang nampaknya telah memberi signal bahawa mereka akan bersama dengan Bersatu pada masa yang akan datang. Jadi kemungkinan yang besar adalah akan berlakunya ataupun akan ada satu pembentukan gabungan baru. Itu yang saya jangkakan lah. Dari signal-signal yang telah kita dapat ni, saya rasa akan ada satu gabungan yang baru yang akan dibentukkan oleh Bersatu dengan parti-parti yang lain ini. Pakatan Harapan tu? Dengan Pakatan Harapan tu saya tak pastilah, yang tu saya tak tahu. Tetapi dengan parti-parti yang di dalam IPR misalnya, keberangkalian akan berlaku satu pembentukan kerjasama yang baru, yang lebih erat, kemungkinan akan dilaksanakan. Tetapi itu hanya jangkaan saya sajalah. Tetapi berkenaan dengan Bersatu bertanding ni lah, kalau kita lihat naratif daripada Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional sekarang ini adalah Bersatu ini adalah satu ejen untuk memecahkan undi Melayu. Mereka kata bahawa Bersatu hanya bertanding pada pilihan raya Negeri Sembilan ini hanya untuk memecah belahkan undi Melayu. Pertama sekali, bagi saya, kalau betul lah perkara itu yang sedang dibuat oleh Bersatu, bagi saya amat tidak pandai lah. Kerana kalau nak pecahkan undi Melayu di 24 kerusi ini semata-mata, maksudnya Bersatu akan mencagarkan ataupun mencagarkan wang lah, banyak betul wang untuk bertanding di semua-semua kerusi ini yang akhirnya hanya akan dibazirkan begitu saja. Jadi bagi saya itu bukanlah satu langkah politik yang bijak untuk Bersatu buat. Jadi saya tak rasa itulah yang sedang dilaksanakan oleh Parti Bersatu. Dan kedua, kalau kita lihatlah dari segi kronologi, ianya adalah Perikatan Nasional yang telah memilih untuk meminggirkan Parti Perubatan Bersatu Malaysia. Jadi ini bukanlah satu pilihan untuk Bersatu memang saja nak masuk, nak memecahkan undi. Tetapi kalau mereka memang sebuah parti politik, memang kerja hakiki mereka adalah untuk bertanding di dalam pilihan raya, lepas tu di dalam gabungan yang mereka berada di dalam tu telah memilih untuk tidak memberi mereka sebarang kerusi untuk dipertandingkan, apa lagi yang mereka akan buat? Mereka akan bertanding solo lah. Dan saya pasti kalau Bersatu masih memegang
jawatan pengerusi Perikatan Nasional dan mereka telah memilih untuk meminggirkan PAS di dalam perbincangan rundingan kerusi mana-mana pilihan raya negeri, PAS akan buat perkara yang sama. PAS akan bertanding secara solo menggunakan logo mereka sendiri. Jadi kalau PAS akan buat perkara tersebut, kenapa Bersatu tak boleh buat perkara tersebut? Jadi bagi saya, naratif-naratif yang cuba dimainkan bahawa Bersatu ini hanya untuk memecah belahkan undi Melayu, bagi saya tidak tepat lah. Bagaimana pula pandangan? Bagi saya lah kan, kalau benar Bersatu ni ingin pecahkan undi Melayu, dan kalau benar UMNO Barisan Nasional dengan PAS dengan Wawasan ingin adakan satu penyatuan ummah atau penyatuan orang Melayu, tidakkah wajarnya mereka duduk dan bincang sekali dan bukan pinggirkan Bersatu daripada perbincangan kerusi? Seharusnya kalau benar mereka nak perjuangkan agenda orang Melayu ini, penyatuan orang Melayu ini, sepatutnya mereka akan put aside the differences, letak tepi dulu segala perselikahan dan sekadar pergaduhan yang ada, dan berkata pada sesama sendiri, okey, kita sekarang ni kita berjuang untuk satu perkara, kita inginkan menyatukan orang Melayu, kita inginkan ada penyatuan ummah, jadi marilah kita masuk ke pilihan raya negeri ini bersama-sama. Saya tidak rasa Bersatu ini, saya pun tak lama dalam politik, tapi saya tak rasa Bersatu ini terlampau, kita kata gila lah untuk masuk pilihan raya semata-mata nak pecahkan undi orang Melayu dan seperti mana yang Naim cakap lah, bazirkan duit dengan kemungkinan besar akan hilang wang depositnya, dan nak masuk pilihan raya ini bukannya murah. Nak jadi calon sahaja dah kena letak duit, nak pergi berkempen, nak jumpa rakyat, nak print flyers dan sebagainya tu pun gunakan duit yang banyak. Saya tak rasa Bersatu ni akan semata-mata just okeylah kita pecahkan orang, kita bazirkan duit. Dan yang keduanya ialah macam mana nak Bersatu akaunnya sekarang ni dibekukan. Jadi saya tak rasa motif utamanya adalah untuk bazir duit dan masuk dalam pilihan raya semata-mata. Agak sukarlah kalau dengan akaun yang dibekukan begitu, saya rasa mereka akan lebih berwaspada lah dengan perbelanjaan atau penggunaan wang yang sedia ada. Tetapi saya rasa ini adalah satu naratif di mana mereka hanya nak menunjukkan bahawa Bersatu ini tidak bersama dengan agenda orang Melayu. Ini adalah satu naratif yang mungkin boleh dikatakan satu naratif yang jahat. Kita kena ingat bahawa suatu ketika dahulu sebelum naratif ini, mereka bersama dalam muafakat nasional, dalam menerajui kerajaan pada waktu COVID. Jadi dan Bersatu ini saya rasa takkanlah nak bazirkan, takkanlah nak semata-mata nak pecahkan undi Melayu kan. Tetapi sebab itu saya kata ini mungkin satu platform yang terbaik untuk Bersatu. Dengan segala tomohan dan tuduhan yang dilemparkan ini adalah satu peluang yang terbaik untuk Bersatu, untuk melakarkan satu naratif yang baru, untuk menunjukkan yang mereka tanpa siapa-siapa mungkin mereka boleh jadi lebih kuat, yang boleh menunjukkan bahawa mereka bersama dengan agenda orang Melayu. Cuma bezanya mereka lebih progresif, mereka lebih center, dan tidak terlampau ekstrim kepada haluan kiri, tidak terlampau ekstrim ke haluan kanan misalnya. Tetapi saya nak tanyalah Naim kan, sekarang ni kita masuk ke pilihan raya Negeri Sembilan. Kemungkinan besar kita akan masuk ke pilihan raya Negeri Melaka tidak lama lagi. Dan kemungkinan besar akan ada Sarawak. Dan mungkin dalam jangka masa 1 tahun ini, mungkin tahun ini atau mungkin tahun depan, kita ada pilihan raya umum pula. Persoalan saya mudah. Adakah kerjasama penyatuan ummah ini akan berterusan sampai ke pilihan raya umum, dan adakah Bersatu akan terus solo misalnya sehingga pilihan raya umum? Okey. Bagi saya pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan pemimpin-pemimpin
PAS telah menegaskan bahawa Negeri Sembilan ini adalah testing ground. Jadi jika formula ini berjaya, mereka akan membawa formula ini hinggalah ke PRU ke-16. Kedua-dua pemimpin Barisan Nasional dan pemimpin Perikatan Nasional telah menyatakan perkara demikian. Jadi ini menunjukkan bahawa payahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya perlu nyatakan bahawa walaupun Barisan Nasional memanglah, kalau tanya saya, memanglah biawak hidup. Kalau pegang Barisan Nasional ni maksudnya memang liability lah, ada banyak isu-isu yang perlu untuk dijelaskan, 47 kes Bosku, 1MDB dan sebagainya, dan macam-macam lah kes-kes yang lain yang melibatkan beratus-ratus juta ataupun berbilion duit rakyat Malaysia. Tetapi walaupun saya cakap macam tu, tetap masih ada sokongan, tetap masih ada rakyat Malaysia yang tetap memberi sokongan kepada Barisan Nasional. Atas sebab apa adalah sebab masing-masing kemungkinannya, tetapi nampaknya Barisan Nasional tetap mempunyai fixed deposit dan sokongan mereka. Jadi kalau Perikatan Nasional ada sokongan yang begini, Barisan Nasional ada sokongan yang begitu, dan mereka bersama, kedua-dua ni memang susahlah untuk Pakatan Harapan untuk menang pada pilihan raya umum yang akan datang nanti. Jadi bagi saya, apabila berlakunya fenomena kerjasama yang baru ini, yang paling risau sebenarnya bukanlah saya, bukanlah Adam, bukanlah parti-parti lain seperti Bersama, Muda, PSM dan Bersatu, tetapi sebenarnya yang paling risau sekarang ni, yang paling sukar untuk tidur malam adalah Pakatan Harapan lah, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau kita lihatlah sekarang ini, apabila berlakunya penceraian Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, dan berlakunya penceraian di antara Bersatu dan Perikatan Nasional, terutamanya apabila membabitkan rundingan kerusi ni, yang paling banyak meloncat adalah AMK, yang paling banyak meloncat adalah PKR. Jadi sekarang ni penuhlah dengan desakan-desakan untuk menteri-menteri UMNO letak jawatan dan sebagainya. Jadi kalau kita nampak siapa yang paling tinggi meloncat ni, nampaknya mereka lah yang paling affected. Paling takut. Dan saya rasa perkiraannya betul lah, jika Barisan Nasional tarik sokongan daripada kerajaan Pakatan Harapan ini, ataupun jika mereka memilih untuk bertanding berlawanan dengan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang akan datang nanti, ada kemungkinan besar yang kita akan dapat Muafakat Nasional 2.0 lah. Jadi itulah. Dan kemungkinan besarnya, kalau kita dengar kenyataan-kenyataan media sebelum ni, ada kemungkinannya Datuk Seri Najib Razak pun akan dibebaskan lah. Jadi bagi saya itulah jangkaan saya pada PRU yang akan datang nanti. Dan berkenaan dengan sama ada Bersatu akan solo ataupun tidak, bagi saya tak kot. Mungkin akan ada gabungan yang baru. Saya rasa betul, kemungkinan besar, saya rasa Bersatu dia mesti akan cari partner barulah. Kalau kita lihat landscape politik di Malaysia ini, susah sebenarnya kalau nak bertanding atau nak menjadi kerajaan tanpa apa-apa partnership. Of course kita tak tahu, people will say politik ni ibarat air, sangat fluid, apa-apa pun boleh berubah, anything can happen kan. Tetapi kalau kita tengok dari segi sejarahnya, agak sukarlah kalau kita nak masuk ke pilihan raya umum dan pegang jawatan tanpa apa-apa partner. Namun saya masih excited nak tengok Bersatu ni nak pergi solo, kerana ialah seperti mana yang saya cakap tadi, saya nak tengok Bersatu ni menunjukkan balik kekuatan mereka. Saya nak tengok Bersatu ni connect balik dengan akar umbi, dengan pengundi-pengundi. Cuma the tricky part lah ialah sama ada Bersatu boleh konsisten dengan menciptakan momentum itu. Itu perbincangan yang lain lah. That's a different story altogether. Tetapi kalau mereka berjaya untuk menciptakan momentum dan pergerakan dengan naratif dan yang mungkin akan melakarkan satu jalan baru untuk Bersatu ini, I think they will go very very far, and I think they will be very very strong. In regards to BN ni,
Ya, saya dapat rasa kita akan ada Muafakat Nasional 2.0, tetapi saya cuma nak katalah, kekuatan, saya tak nafikan bahawa Barisan Nasional ini dia ada fixed deposit dia. Dia ada penyokong-penyokong tegar dia. Dan sama juga seperti PAS. Tetapi saya rasa kebelakangan ini kekuatan mereka lebih hebat, lebih kuat. Sokongan terhadap mereka lebih kuat atas faktor kekecewaan rakyat terhadap Pakatan Harapan lah. Dan to be honest, that's for PMX and PH, PKR dengan DAP lah to be blamed for that. Of course, kita boleh senaraikan segala perkara yang berlaku sewaktu mereka memimpin, segala U-turn yang berlaku ketika mereka memimpin. Kita boleh senaraikan dan panjang senarai itu, tetapi they are fully to be blamed lah kalau kita nak lihat itu. Kerana pada pilihan raya yang lepas, bukan nak kata Barisan Nasional ini lemah atau Perikatan Nasional ini lemah, tetapi kita dapat lihat bahawa mereka ni seolah-olah macam even playing field. The equilibrium itu agak balance. Tetapi sekarang dengan momentum yang sedia ada, kita dapat jangkakan bahawa Pakatan Harapan mungkin akan bungkus dengan momentum yang sedia ada, terutamanya pada Barisan Nasional. Jadi saya dapat rasa kemungkinan besar, suka atau tidak, kita akan dapat Muafakat 2.0. Whether that's for the best or for the worst, that's for you guys to tell lah. To be honest. So masuk ke topik yang terakhir lah, sebelum kita berakhir lah kan, jangkaan untuk PRN Negeri Sembilan ini. Kalau saya cakap secara objektif lah, bagi saya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional boleh menang lebih banyak kerusi daripada sebelum ini. Dan Pakatan Harapan kemungkinan besar akan kekurangan kerusi, akan jatuh. Dan bagi Bersatu pula, saya hope for the best lah, kerana saya lihat ramai kawan-kawan saya yang sedang bekerja keras, bertekus lumus, dan saya sendiri pun akan cuba untuk membantu. Tetapi ialah solo ni memang dia akan sedikit mencabar, tetapi inilah cabaran yang kita telah pilih untuk buat. Jadi saya harap itulah, kita kena burn the boats dan kita kena move forward. Burn the boats ni, apa orang kata, bila kita sampai ke kawasan baru, bila kita sampai ke medan perang, kita bakar semua bot-bot yang kita datang kat belakang tu untuk pastikan there's no going back, dah tak boleh patah balik. Jadi the only way forward, satu-satunya jalan selepas ini adalah untuk ke hadapan. Dan saya lihat Bersatu mempunyai kemampuan untuk membuat perkara tersebut, tetapi adalah banyak-banyak perkara yang perlu untuk diperbuatkan dan untuk ditambah baik jugalah. Itu jangkaan saya. Bagaimana pula dengan Adam? Jangkaan saya berharap Bersatu dapat memenangi beberapa kerusi. Saya rasa kalau kita tengok trend, memang Pakatan Harapan sedang menurun lah. Kalau kita buat graf kan, Pakatan Harapan tu sedang menurun. Dan saya rasa Barisan Nasional khususnya akan raihkan satu sokongan yang sangat besar. Dengan gabungan Perikatan Nasional ni, saya rasa mungkin mereka akan jadi lebih besar. Mungkin kita akan dapat tengok satu kerajaan gabungan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan. But I think the biggest loser would definitely be Pakatan Harapan. And saya harap Bersatu dapat menanglah beberapa kerusi. Walaupun saya rasa agak sukar, tetapi bila tengok calon-calonnya, ada yang sangat berkaliber, ada yang siapa? Yang mana satu? Yang mana satu? Kawan-kawan Naim lah. Kenalah sokong kawan-kawan Naim lah kan. Jadi saya rasa Bersatu ni dia ada banyak pemimpin yang berkaliber, dan Bersatu ni banyak ada pemimpin yang mampu ke hadapan. Cuma kita tidak kenal siapa. Dan saya rasa ini adalah pilihan raya Negeri Sembilan ni adalah satu step forward for the people to know siapakah pemimpin yang berkarisma, yang berkaliber, yang boleh memimpin dan membantu rakyat daripada Bersatu. Jadi
Tetapi secara pendeknya, Barisan Nasional, Perikatan Nasional akan menang besar. Pakatan Harapan mereka akan menang, tapi mungkin lebih kurang kursi daripada sebelum ni. Dan Bersatu, I hope lah menang a few. But that's it from me. What about you, Naim? Ada apa-apa lagi nak tambah? Jadi Adam, bila nak jadi calon? Jadi itu sahaja pada episod kali ini. Okay. Tak nak jawab. Okay, faham. Okay, jadi yalah, itu saja untuk kami pada malam ini. Kita nantikan pada episod yang seterusnya. Episod yang akan datang. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum. Terima kasih.